Kali tanam na way. Nanam sayur, nanam jagung. Tempat tu baru dah dibakar semalam. Lepas dibakar macam ni, mau tanam sayur ke jagung ke bagus ni. Tanah dia sudah subur ni, dibakar ni. Ini bakar nak tanam pokok buah lah. Belum tanam buah, kita tanam jagung ke sayur ke. Biji bayam, biji sayur ni, kita tanam kat sini. Okey, sahabat-sahabat, bersama Sunyi Tabak channel pagi ni. Cuaca lagi mendung. Memang cuaca ni nak kemarau lah, tapi masih mendung pagi ni. So, pagi ni saya tanam sayur-sayur ni. Jagung kat tapak yang baru dah dibakar semalam. Nugal jagung ni. Aktiviti kita hujung minggu di kebun belakang rumah je ni. Tak jauh. Ni pokok durian ni macam layu. Nasib semalam sempat padam dengan api ni kat sini. Kayang ni, cucuk ni, layu ni. Tapi tak apa-apa lah. Dia tumbuh balik. Dah nampak hitam. Kena panas api ni semalam. Nasib saya sempat padam kat sini, siram dengan air. Itu 2 pokok tu pun nama tengok dia punya layu daun tu. Hampir dekat sana. Syukur nasib sempat simbur air supaya tak melarat pergi sana. Harap dia tak matilah. Mungkin dah pucuk yang sebelah tu, sebelah api tu memang layu lah. Bertumbuh balik. So, kalau orang berumah bukit macam ni, dulu selalu orang berumah bukit lah. Memang akan tanam sayur dulu sebelum menugal padi. So, sayur sawi Dayak tu, sawi pahit tu tanam ke sini. Memang tempat dia ni. Tanah yang dah dibakar ni memang subur. So, inai wai tu kan nanam jagung wai. Tanah ni. Angkat gila kacang apa? Yang busuknya. Tu lah, dah tiangnya. Tepi pokok yang dah tumbang tu tanam labu ke, labu kuning supaya dia menjalar ke atas tu. Masih pagi pukul 9 lalu. Jadi tidak besar lah kawasan yang dibakar ni. Saya cuma mau bakar ni sejak semalam, tapi api dia merebak di sini. Dia makan rumput-rumput yang dah kering. So, langsung kita tanam betul lah. Apa sayur yang ada. Yang pokok durian tu. Ada kelayuan 3 pokok yang kena 1, 2, 3 ni. Yang satu tu mungkin agak jauh sikit. Dia punya hangat tidak sampai sana. Harap dia tak apa-apa lah, tumbuh balik dia punya pucuk tu. Nanti saya akan siram dia supaya menyejukkan pokok. Ini anak pokok yang saya baru tanam semalam. Pokok lansat Indonesia ni.
Sunset Indonesia. Nunggal gitu. Không, Panya, sayur pa. không, Hmm, không. rapat nila ini. Nunggal senang jagung. Nanti saya akan tabur nih di sayur bayam nih. Harap nih tumbuh. Sekarang ini nak kemarau. Biji sayur pahit ni. Tabur aja. Harap dia tumbuh lah. Sebelah sana tadi sayur bayam, sawi pahit. Layu daun durian nih kena panas api semalam bila siram dengan air tadi
Itu menunjukkan dia punya pokok supaya recovery balik lah. Harap dia tak mati. Tapi ni semalam dekat dengan ini. Ini okey. Yang 3 pokok ni. Johor Mas 3 pokok tu. Harap dia tak mati lah. Dah disiram dengan air tadi. Siram air banyak-banyak. Oh, ni dah ditanam sayur. Tanam jagung tadi. Tanam labu. Harap dia ada tumbuh. Dalam seminggu ni kita tengok ni ada tumbuh tidak ni. Okey, sahabat-sahabat. Terima kasih menonton dengan Tamak Channel. Ada kesempatan 2 minggu kita berkonten. So, yang belum subscribe tu subscribe. Tekan butang subscribe tu. Tepi itu. Support Sungai Tabak Channel. Jumpa lagi di lain episod yang akan datang.